1, 2, 3, 4. Ui, G4 dia rasa mat. Okay, mantap. Ini adalah antara kereta konti bajet bawah 170,000 untuk on the road. Okay, ini adalah BMW 118i. Enjin 3 piston 1.5 turbocharged, twin turbo, double vanos. Okay, warna pun cun. Unit ni saya review sebab color dia cun. Kalau korang tengok dekat kereta ni, saya sengaja ambil video walaupun dia tak basuh, tapi dalam keadaan kotor ni dia tetap cantik, dia tetap cun. Dengan lampu LED dia, dengan senyuman manis dia yang manja. Hidung ni kalau kita buat dark chrome lagi cun. Dengan sport rim dia, ada S-Sport dekat situ. Alright. Dengan saiz belakang dia full leather, ada sunroof. Dan beza dia dengan Mercedes A-Class, dia ada power boot. Okay, tengok ruangan dia cukup untuk 2 luggage. Kalau Mercedes A-Class tak ada, unit ni ada, BMW ni ada. Untuk BMW saya suka dia punya luaran, tapi untuk Mercedes saya suka bahagian dalaman. Namun untuk unit ni cantik juga. Dari floating screen sini, fully digital digital meter, multifunction steering. Okay, dia punya mode, everything semua control dekat sini. Dan kalau korang nak tahu berapakah harga sebenar untuk kereta ni, kereta ni hanyalah bawah 150,000. So bulanan dengan 1,500 korang akan dapat kereta yang cun macam ni. Semua benda ada. Kereta power, twin turbo. Alright, cun tak cun, ni macam klik dalam bio saya.